Dalam dunia kehidupanku, kehidupan Kak Ayam dan kehidupan kita semua, hari ini kita tengah masak apa ni Kak Ayam? Bau asam pedas ikan tilapia. Asam pedas ikan tilapia. Okey. Ni dah masuk bahan-bahannya. Bawang merah, bawang putih, cili kering, Kak Ayam blender. Masukkan yang tumis sampai pecah minyak, Kak Ayam masukkan batang serai. Sebab dekat ofis ni belasan tak ada. Jadi kita guna apa yang ada. Okey, ni dah pecah minyak. Kakak masukkan air. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, masuk air. Okey, kita tunggu mendidih baru kita masuk ikan. Biar ikan tu tak hanyir lah. Ada setengah orang tak perlu tunggu air Ya, betul. mendidih. Tapi dia bagus letak ikan, dia tak bau hanyir. betul, tunggu mendidih dulu. Tapi kalau garam Boleh masuk. dengan nasi tak perlu tunggu mendidih, masuk je. Ini ada ni tau. Sebab tak ada belacan, ada perencah nasi goreng kampung. Wangi juga. Ikan tu. Okey, nasi dah masak. Oh, iyalah. Gorengkan. Tengok minyak sikit. Gorengkan. Masak sampai dah makan betul. Kau cakap lah. Kalau tak Dia lupa. Kita masuk ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Takkanlah nak buat video, kita orang masak dah. Dengan peti kesong tadi, boleh ambil video. Dia cakap dengan Kak Jan kata tak ajak. Ambil tadi. Dia tak apa. Ini tak sempat saja nak ambil dekat pokok dia. Manggil Okey. rambutan ada botol. Kita masuk daun kesum dan bunga kamsannya tak kembang masuk batang ni. Ya, masuk ni pun wangi. Daun kesum dan bunga kamsan. Wow, melayang surat apa ni? Tak apa, yang ini tak apa. Yang ini dia kekok tu. Ahli kebun. Rumah tepi tu dah nampak berkah dah tanah. Dia runtuh, dia Wow. hatisan. Bau dia sedap. Bau saja sedap. Rasa tak tahu lagi. Mai makan goreng pisang. Saya manggilnya Ustaz. Ini ada air, itu tak ada. Ya. Oh, ni boleh batu lah. Ya, tadi yang kita pun cakap dia boleh batu. Bau sudah sedap. Kaki mana? Dah lah. Semalam Kak Jem tak dapat kan air ikan goreng. Kita bawa lagi nak goreng. Saya ambil mangga tu je. Tak nak. Jangan mangga. Minum. Rosel. Petik je. Petik lah kak, saya nak jalan ke sana. Dua kat yang ni. Nanti kita sini masukkan gula sikit ya. Okay, kita masuk gula. Macam mana tidur jalan kan? Dia dah cakap, dia tahu dia bangun, tahu dia siap masak. Tengok Kak Ayam. Dia cakap dia akan mati langsung. Ni Kak Ayam tu potong je kan? Akak potong je pucuk dia. Dia. Buahnya. Tak, masalah dia kalau akak Okey. kalau akak biar naik, dia tak rendang. Cantik lah Coco Rosa tu. Banyak ke? Banyak lah, Itu nak apa? bagi masam. Ni bagi masam. Coco Rosa. Daun dia. Ada kelainan rezeki ni. Kan? Kan? Lagi. Lagi. Buat yang sana kan mampus dah. Masuk dulu. Ni pokok kantan. Kita buat satu dia macam ada
Ini macam belalang. Manis lah ni rasa. Macam belalang. Minja baru nak makan ni semalam tak makan dah. Air batu jalik dalam air tu. Ya Allah. Dengan cawan-cawan dia letak. Tak. Susah macam ni. Cara tak boleh senang. Makan ni je. Dalam resepi asam pedas ni ada kelainannya, akak letak daun rozen untuk menaikkan rasa masam ni. Kalau kita tak ada asam keping, tak ada asam jawa, kita gunalah daun rozen. Wow, ni ada kelainan ya. Ni pisang apa baik mana dia nyanyi ni? Kecil-kecil mana ikat kaki korokan tu. Sekejap lagi. Kan boleh ya. Dia masuk dalam Jalek, nak goreng ikan tak? Nobita mau ikan. Malam. Malam akak datang pukul 1, pukul 12.30 akak datang. Akak tak datang awal. Mana Mat? Daun ni beli mana ni, Mak? Jadi dah datang masuk air. Kalau tak, so dia atas ni. Masih sikit. Alah. Ni lah. Manggis bau petik, Jalek. Jangan gambar. Nak tak? Ha? Nak goreng lagi. Masak. Oh, kan sudah. Kita bagi orang Kedah kan? Resipi mak Kan? kan? Tak. Resepi Cik Alek, Mak Cik Alek dia ada. Oh, resepi Mak Cik Alek kena tambah tu, ibu rempah. Tambah. Tak payah. Ini resepi Mak Kayam. Tapi mak kaya dan tu ambil kat nenek. Hah? Mak ayam, Ida kata mak ayam dah meninggal. Memanglah. Apa kat nenek? Tak apa ni. Tak ada dia masih kecil je. Selamat tu masak ikan ya. Sudah siap ya asam pedas. Itu itu mahal. Mak ni. RM5 Okey lah tu. Aduh. Dah siap ya? Oh nak cek duit mak bagi masing mana? Dah dah. Tu, pisang goreng tu. Okey lah kami. Sekarang kita nak goreng ikan. Nah, pisang awak. Jangan minta lain pula. Makan tu awak pula. Nak buang-buang pula. Cukup tak Kak ya? Cukup. Air mana air? Ayam. Apa? Ini aku kutuk ayam. Biarlah. Kayam jangan nak berdaya dah dengan challenge senang ni. Balik. Lambatnya. Dah, kita tak ni. Biar ikan tak dekat. Asam keping. Betul lah Kak nak minum lah. Kalau botol mineral potong buat 3 gelas Kak minum. Okey, minyak sudah panas. Asal nak air sikit Masuk kan? asam keping. Untuk Petua. Tak, Tak ini melekat. betul. Ini petua kayam. Ha? Supaya tak melekat. Letak asam keping ya. Ini tambah tu. Nak ada. Ya, boleh. ini ikan sepak favorite Kak Yam, sepak ronggeng. Jadi kenapa kan? Dia ada tipu, dia ada kat itu. Lepas tu dia orang tu yang Ini pun favorite. Macam ikan apa? Bilis tapi besar. Dia tak buat macam COD lah Jalip. Jalip. Oh, ni lain. Dia ada 2. Ayam angsa bob dekat sebelah kawan akak. Dia ke sini lagi. Orang Minang kan? Orang lelaki yang jual, sedap. Baju merah. Ni perempuan kan? Manalah tahu baju apa. Sebab dia ada baju Lalu lelaki ya? Jalip. Oh Jalip. Saya ada kelaparan. Minta sambal kentang. Ni. Ah. Wow, dah garing-garing dah ni. Rasa pupuk. Orang nak jadi orang lah. Berarti dah apa juga lah orang.
Tak kita sudah pergi ambil Oh. Gorengan ni. Ha? Gorengan tak? Kita tak makan boleh kan? Kuala fry. Yang ni orang panggil kerai ekor merah. Kuala kerai. Ingat akak kata nak ekor merah ni. Kan kali kan ekor merah. Datang lah datang orang kami pilih. Datang ni. Apa? Ekor datang kat hidup. Dah bangun bang dia. Ha? Datang dia. Tapi dia bodoh. Dia tanya saya satu. Apa? Itu angkat tak nak? Oh, tak nak mengurut. Tapi Angkat lah tu. tak nak mengurut kami. Kajian. Minta dah daripada baru cucuk mana boleh kata hidup. Oh, ya ke? Ya. Bukan. Sebab kita dah tahu. Api dia tak satu sebab angin. Bilangnya tu datang ni. Ada ini daripada rumah Sima, kan sebelah je. Bukan dengan kaki tu Belum, tapi belum. Kenapa itu lagi yang kau habis sama dia? Tadi. Dia bakal lain orang ni. mak. Sebab kuali ni dia dah kena gosok lagi. Ya, patutnya tak boleh. Mula banyak ke mak? Dia pakai sponge yang Lauk tadi. Bocah dia nak panaskan orang. Kari. Dia satu kuali ni tak boleh guna telur ni. Dia boleh guna yang kayu. Atau boleh dah buat satu kelas. Jom makan. Makan dulu. Jangan nak ajak makan dulu. Banyak dia punya nasi. Macam Alah. Kajian kata basi lah nasi. Dia nak sepanas juga. Kalian nak goreng telur Makan lah tu. Rasa sepanas. Dia nak tak panas. Orang boleh balik. Kalau kaca. makan. Ate makan. Buatlah kelam nyanyi je leh. Saya memang. Untung, lepas tu kita letak kat Shopee. Kita esok orang beli ambil free kita dapat untung tak? Kan? Orang boleh beli, saya dapat lah. Ya, Shopee yang bagi. Tapi Celi punya TikTok tak ada voucher. Kak Yang punya tak tahu. Tak ada. Akak punya ada. Ada voucher. Tak ada. Ni kalau kawan yang Celi tak ada voucher. Kak T makan. Kak T. Puasa. Makan Makan ni. Kita cuba try asam pedas. Wah, dia rapi. Rapi. Wow. Pedas. Kajian. Kenapa? Ikan apa tu? Belida ya? Ha. Google Meet. Wah. Nak meeting. Meeting mana? Malam lambat lagi dah. Memang lambat. Siap. Jangan malu. Jadi kajian kata beli dia. Ni. Goreng. Mana Kak T? Sekejap je. Sekejap ada kat dalam makan kat situ. Asyik. Kata mana ni? Nak makan. Memang sedap pula tu mengantan. Ya, dibagi. Nak makan. Kati. Ni kenapa? Sedap pun. Kan? Daun dia sedap kan? Malaysian. Daun rogan sedap. Sama dengan daun tu lah.
Malam tadi Basah je. Tuan nak beli agak? Ni lah tulang sedap. Sering tak ada. Gagal lah nak Ini beli. daun Jual. rosette Dah dia tak makan nasi dah? yang masuk dekat dalam asam pedas. Tu pokok. Cik Ali tanam. Mana nak tu? Ya, Cik Ali tanam. Sedap kan? Ada nasi sikit tak? Tak nak ikut dia. Habis rasa mati. Dia tak nak ikan ni betul. Ikan apa nama dia? Ikan apa ya? Yang pucung. Kenapa tu? Cepat. Kepucung. Ni asam pedas tu. Rasa? Dia orang marah. Kenapa Pas masak tu asam kan? pedas? Tak kisah kicap apa? Itu try ekor merah. Try. Tak cakap itu ikan kol try. Itu kalau buat apa tu? Buat kasaman. Kalau kat ni. Ni. Aduh, saya tengah menikmati makanan. Nampak? Tahu tengok merah? Tak boleh tak percaya ni boleh sedap buat kasam. Nampak? Dia tak percaya. Nampak? Ha? Kaya dari kak. Saya tak percaya. Nampak? Kaya yang tak percaya. Saya lapar tadi. Saya makan dulu. Ada sebab. Ini betina yang terjantan. Ini mana indah. Tak tahu je, tak tahu senang. Macam daun Pandai Ajinomoto tu ada daun jantan dia. daun ni. Ayah ni. Daun tu ada jantan tak? Ada jantan. Ada lah. Pokok apa? Ada Ajinomoto pokok. Okey gengs, kita makan-makan dah selesai, masak-masak dah selesai. Sekarang kita semua dah kenyang. So apa lagi, video hari ni kita tutup dulu ya. Sampai di sini, jangan lupa subscribe, komen, like and share. Jangan lupa ikuti video dunia kehidupanku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.